Bro, sis, kau tahu tak apa benda paling ramai orang muda takut sekarang? Bukan hantu, bukan gagal exam, tapi takut nak cuba benda baru. Ada yang message aku, that aku minat nak try jadi agent insurance bang, tapi aku takut. Takut kawan judge, takut orang cakap kau jual produk, takut nanti tak reti close sale, takut income tak masuk. Aku tak salahkan kau, sebab dulu aku pun macam tu, overthinking sampai tak jalan. Tapi satu hari aku tanya diri sendiri, kalau aku terus takut, hidup aku akan berubah ke? Jawapan dia tak. Kau jangan lupa. Takut tak hilang dengan tunggu. Takut hilang bila kau mula. Sekarang ni, ramai orang muda tengah struggle, kos hidup naik. Gaji macam tak cukup. Tapi scroll TikTok, nampak ramai yang boleh travel, beli kereta, ada simpanan. Bukan sebab dia laki, tapi sebab dia berani cuba. Ni aku nak bagi tahu straight. Kau tak perlu pandai cakap. Kita ada skrip siap. Kau tak perlu tinggal kerja. Boleh buat part time. Kau tak pernah buat sales. No problem. Kita train dari kosong. Kau takut kena tolak. Semua agent kena. Tapi kita ajar cara bangkit. Agent insurance bukan jual produk. Kita bantu orang sediakan payung sebelum hujan. Dan yang paling best ni kita dapat income sambil bantu orang. Kalau kau masih baca sampai sini nanti, so maksudnya kau memang tengah fikir kau nak ubah hidup. So ini aku cakap jujur. Klik sekarang abanginsurance.com, isi nama, nombor dan tim aku dalam akan guide kau step by step. Tak payah tunggu masa sesuai. Sebab kadang-kadang peluang tak datang 2 kali. Tapi takut tu datang tiap-tiap hari. See you dekat tim Abang Insurance. Let's grind sama-sama.